Kes penyalahgunaan dadah di Kelantan merekodkan penurunan sebanyak 7.4% pada tahun ini berbanding sebelumnya, sekaligus mengubah tanggapan ramai mendakwa Serambi Makkah sebagai lubuk dadah. Pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam, Kelantan, Zamakhsyari Muhammad berkata, berdasarkan statistik yang dibentangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa pada Selasa, menunjukkan jumlah penagih dadah menurun sebanyak 1,128 orang daripada 15,448 orang pada 2024. Kepada 14,320 orang pada 2025. Jumlah kes penyalahgunaan dadah juga turut mencatatkan penurunan sebanyak 582 kes daripada 25,091 kes pada 2025, berbanding 25,673 kes pada 2024. Dari segi penguatkuasaan, jumlah tangkapan juga menurun sebanyak 1,018 orang daripada 27,402 pada 2024, kepada 26,384 pada tahun ini, katanya kepada pemberita pada Amis.